Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita kali ini mengenai dengan pelajaran Tauhid Darjah 6. Baik murid-murid, pelajaran kita ni pada hari ini iaitu mengenai dengan tajuk Ajaran Saihuni bin Tausifan. Objektif pelajaran, murid dapat menjelaskan latar belakang dan menyenaraikan penyelewengan ajaran Saihuni bin Tausifan dengan betul. Seterusnya, kita ni masuk saja kepada isi pelajaran mengenai dengan latar belakang Saihuni bin Tausifan. Yang pertama, Saihuni bin Tausifan adalah berasal daripada negeri Johor, Malaysia. Manakala yang kedua, ajaran ini disebarkan melalui perbomohan. Dan yang ketiga, ajaran ini masuk ke negara Brunei Darussalam dalam tahun 1999. Seterusnya, mengenai dengan penyelewengan atau perkataan lain, kepercayaan ajaran Saihuni bin Tausifan. Yang pertama, Saihuni bin Tausifan mendakwa boleh memanggil roh orang yang telah mati, termasuklah roh para nabi dan wali-wali Allah. Manakala yang kedua, Saihuni bin Tausifan mendakwa mengetahui pintu langit terbuka 2 kali selama dia berada di negara Brunei Darussalam. Penyelewengan ajaran Saihuni bin Tausifan seterusnya. Yang ketiga, Saihuni bin Tausifan mendakwa dia boleh menentukan diri seseorang yang berpangkat wali atau sebaliknya. Dan yang keempat pula, Saihuni bin Tausifan mendakwa tahu perkara-perkara sulit yang berlaku di negara Brunei Darussalam. Jadinya, murid-murid, sekian sahaja pelajaran kita mengenai dengan ajaran Saihuni bin Tausifan. Nanti kita akan mempelajari tajuk yang seterusnya. Sekian sahaja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.